Punjabi man kan, dia kata aku baru kahwin, isteri saya tak boleh kasih saya Anak. anak. Okay. Aku mix. Okay, Tapi mix. aku tak tahu sebab bapa saya kan, bila ibu saya meninggal dunia in 2001, Yeah. Okay. baru dia bilang saya lah cerita itu. Sebab bila saya kecil kan, saya pun macam heran. Aku nampak bukan macam, aku pergi temple kan, aku nampak lain budak-budak macam saya, tapi muka tak sama kan. Okay. Aku ada 2 adik pun tak sama, bukan macam amuk-amuk ke. Mungkin anak angkat. So aku selalu tanya ibu saya lah, kenapa muka kita macam ni je. Dia selalu cakap kita dari different part of India. So bila dia dah meninggal kan, bapa saya kata, okay, awak duduk sini, aku dah cerita dah. Okay. Dulu during Japanese occupation kan. Okay, dia. Okay, ada satu perempuan Cina, aunty lah Cina. Okay, ambil macam laundry basket, jalan di beach kan. Dia nampak satu Punjabi man datang. Kali dengar ada macam bukan bayi tapi anak-anak. Okay. Habis ni Punjabi man, dia tanya, kenapa awak datang di sini dengan dia dalam laundry basket? Dia kata, saya nak bapa dia kan, bapa bayi tu orang Japanese, Jepun punya soldier. Okay. And dia Cina kan, dia tak mau itu anak. Dia kata, saya datang beach nak taruh sini aja. Ambil. So Punjabi man kan, dia kata aku baru kahwin, isteri saya tak boleh kasih saya Anak. anak. Okay. So I take this lah, I would take her like my own child. Alright. So